Sehari saya jawab, orang rekod pakai panjang lah pula. Saya dengan Ustaz Sofian ni, saya tak siarkan balik podcast dia. Saya tahu itu adalah kerana ketidaksesuaian semasa. Sekarang ramai dah kan orang buat konten Rohingya. Ustaz Sofian pun naikkan juga konten dia sendiri. Ramai pun budak-budak pergi buat konten Rohingya. Jadi saya tarik konten tu keluar untuk mengelakkan kawalan suhu. Nak elakkan dipanggil sebagai super El Nino untuk Rohingya. Sebagai orang yang dah berusia, orang yang dah tengok kreasi Rohingya ni daripada 1994, saya dah tengok pelarian di seluruh dunia. Tentulah saya ada perbezaan daripada orang yang buat kandungan Rohingya yang melihatnya dalam bentuk apa kita rasa pada Rohingya hari ni. Saya pula duduk dalam bentuk apa yang telah saya lihat kepada pelarian di seluruh dunia. Macam saya beritahu pada tuan-tuan, pelarian daripada 38.7 juta orang pelarian yang menjadi pelarian di dunia kan. 70% adalah pelarian Islam. Duit yang disara pula. 20 negara yang menjadi penaja utama kepada dana pelarian. Nak bagi makan pelarian, tempat tinggal pelarian. 4 je negara Islam, itu pun tak duduk dalam 10 yang teratas. 10 yang teratas bukan negara Islam. Kita ambil dalam bentuk yang sangat besar. Berarti kita terima hakikat bahawa orang Islam ini adalah bangsa, adalah umat yang melarat sekarang. Ada ujian yang sangat berat pada umat yang melarat. Di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia. Dengan majoriti adalah menumpang di tanah bukan milik orang Islam. Berarti orang Islam yang menjadi pelarian yang menumpang di tanah Islam adalah sedikit. Berbanding orang Islam yang menjadi pelarian yang menumpang di tanah orang bukan Islam. Jumlah dia yang kedua terbesar. Selepas besarnya pelarian Syria yang berada di Turki. Orang Islam lain adalah negara yang menumpang. Cuba tengok daripada total 6 juta pelarian yang masuk di bahagian wilayah Eropah. Majoriti adalah pelarian yang datang daripada Syria, 1 juta lebih orang. Kemudian pelarian yang datang daripada Libya, datang daripada Sudan, daripada Somalia yang penuh masuk ke dalam tanah Eropah. Manakala pelarian daripada Ukraine, dia jadi pelarian, dia ada duit. Sebab dia bawa duit daripada Ukraine. Lari tumpang sekejap, lari pada perang. Manakala pelarian Islam yang masuk ke tanah Eropah ni, masuk dalam keadaan selai sepinggang. Kerana negara dia tak ada harta. Manakala di Ukraine, 6 juta orang pergi ni, dia pergi dengan ada harta. Kerana dia menyeberang sempadan negara je. Dan dia boleh balik ke negara dia pada bila-bila masa. Jadi saya berjelaskan kepada tuan-tuan, saya tentulah ada point of view yang berbeza. Tak mungkinlah saya yang dah menggembara dan melihat pola pelarian Islam yang sangat besar di seluruh dunia. Saya nak pergi menari-menari tentang Rohingya ni. Saya nak bagi kutuk abang-abang boplay. Tak mungkinlah saya buat benda demikian dengan faktor saya dah ada pengetahuan bahawa fenomena pelarian Islam ni bukan tentang 126,000 orang Rohingya yang datang ke Malaysia. Dan saya pun tak akan berfikir kata kalau satu hari orang Islam dihalau. Saya ambil contoh di Island Utara. Saya bentangkan benda ni panjang di Lubnan. Saya kata apa yang berlaku di Island Utara, di mana apabila orang tak ada sentimen benci pun ke atas pelarian. Di Island Utara ni, intelijen dan kerajaan dia tak terima maklumat. Rakyat dia ni masa marah kerana begitu ramainya pendatang kulit hitam datang ke dalam wilayah mereka. Dan Island Utara ni bukan negara ganas. Kerana negara-negara yang menanti masa untuk berganas kepada orang Islam adalah kumpulan ultra kiri yang berada di Belanda. Ni dia orang dalam anytime. Sebab dia orang bertani pilihan raya, nak haramkan Al-Quran, nak halau semua orang Islam keluar dan nak berhentikan azan di masjid. Kumpulan ultra kiri yang ada di Jerman. Kumpulan ultra kiri yang berada di Perancis. Waktu berlaku kejadian seorang Sudan, tikam. Dia bergaduh dengan penduduk tempatan, dia tikamlah penduduk tempatan. Cedera sikit. Apa mereka buat? Mereka bakar rumah orang Islam, mereka halau, mereka bakar kereta, mereka hinggalah orang-orang Islam ni dalam kejadian 2 minggu lepas ni terpaksa lari dan minta perlindungan gereja. Ini titik yang selalu saya fikir. Lepas tu saya katakan kita nak buat konten orang tengok ramai tak ada masalah. Tapi kita nak buat kandungan yang orang berfikir. Di mana orang Islam berlari? Saya dah balik. Bukan saya di Lubnan, saya dah balik. Di mana orang Islam ni lari? Ketika orang-orang di Island Utara ganas dengan membakar rumah mereka, membakar kenderaan mereka, bakar kedai mereka, bakar pertempatan mereka, mengancam mereka untuk mati. Mereka lari masuk ke dalam gereja. Baik, apa yang menyelamatkan mereka? Kerana padri mempunyai kuasa dalam kedudukan sosial. Jadi padri ni masuk campur. Kerana polis tak boleh bagi perlindungan. Sebab oleh kerana polis di Island Utara tak cukup maklumat, kata rakyat dia ni tekan marah dengan orang kulit hitam. Bila berlaku saja kejadian bergaduh di mana seorang lelaki Sudan dia menikam seorang lelaki kulit putih, maka seluruh orang kulit putih ni buang kemarahan mereka. Mereka bakar kereta, bakar apa. Di mana orang Islam lari? Orang Islam lari masuk ke gereja. Apa yang memberi perlindungan pada padri? Di mana ketua padri di Island Utara ni bagi tahu kata semua gereja kena buka untuk membolehkan orang-orang pelarian ni, kebanyakan orang Islam yang datang daripada Sudan, orang Somalia dan orang kulit hitam yang menjadi bencana ke atas kes di Island Utara. Jadi kalau kita tengok dalam pusingan hidup tu, kita akan mula merasa tak semua perkara kita boleh selesaikan dengan kebencian. Kalau kita nak pergi pada benci. Jadi bila sampai ke gereja ni, padri bagilah perlindungan. Bukan kerana padri nak Kristiankan mereka. Kerana padri dia buka kitab Bible. Kitab Bible kata kena tolong.
Ini masalah jangan salah anggap, kerana padri buka pintu gereja bukan ambil kesempatan untuk mengislam, mengkristiankan semua orang dalam pelarian tu. Kerana dia belajar Bible. Sama ada dia baca old atau new, hal-hal yang begini dia pegang kepada nilai yang baik. Dia bagi perlindungan. Jadi kalau kita tengok kitaran takdir tu, kita akan merasa sangat sedih. Kerana akhirnya ketika mereka lari di tanah bukan orang Islam, mereka menumpang kan. Dan kemudian mereka diancam oleh orang bukan Islam kerana mereka adalah penumpang. Dan akhirnya mereka diselamatkan oleh gereja. Jadi tak semua benda boleh kita sensasikan. Saya tak kisah orang lain nak buat apa kandungan pun. Tapi untuk saya, kenapa saya kawal kandungan tu? Kerana saya takut. Proses saya nak sekarang ni adalah saya lebih relevan untuk pergi berjumpa dengan Menteri Dalam Negeri dan mengadakan dialog libat urus dengan dia. Saya ada banyak pandangan, saya ada banyak fakta, saya ada banyak cara perjalanan yang saya dah saksikan dan saya tahu saya boleh bantu kerajaan untuk menyelesaikan masalah ni. Dengan memulakan apa yang saya kata dah banyak kali video saya kata, kerajaan kena berunding dengan negara-negara Arab yang kaya, kerana proses pembangunan semula rektor dan ekonomi negara Arab ni, terutama Iran terutamanya, yang akan berkembang dengan begitu pesat kalau perjanjian tak jalan dengan baik, adalah minta mereka terima pelarian ni. Kerana Iran ni negara yang matang dengan pelarian. Waktu Afghanistan serang, Arif Google je Arif, how many Afghanistan refugees in Iran during American invasion. Iran pernah terima sampai 3 juta pelarian. Masa saya pergi ke Iran dulu dengan Aziz Desa, arwah Aziz Desa masih hidup kan. Kami pernah pergi dan Iran ni terima. Berarti pada waktu krisis ni, Iran pernah ada ramai pelarian Afghanistan. Berarti dengan rundingan yang ada, kita boleh minta kerajaan kita menggunakan apa yang kita panggil kuasa orang cerdik. Iaitu berunding dengan negara Arab. Untuk terima tak serentak 126,000. Seperti saya kata, Arab Saudi sekarang ni ada sampai 400,000 pelarian Rohingya yang telah dinaik taraf sebagai pekerja dalam industri pembersihan. Kita ada 60,000 orang yang berada di UAE, bekerja dalam sektor perhotelan, sektor peruncitan dan juga sektor penyelenggaraan. Kita ada 20,000 orang yang berada di Qatar. Jadi rundingan ni yang kita perlu bagi pada kerajaan, bahawa jangan tunggu UNHCR ambil. Sebab UNHCR ni, kota pelarian yang ada di seluruh dunia, dia tak boleh selesaikan Rohingya yang ada di Malaysia. Sebab Rohingya yang ada di Malaysia ni, satu, kita bukan negara UNHCR. Dia kata masih boleh duduk, tak dibunuh. Sebab dia tengah tengok kedudukan orang Libya, kedudukan orang Syria, kedudukan orang Sudan yang sedang berada di Eropah. Sebab tuan-tuan kena ingat, Eropah ni dia tengok, macam saya beritahu pada tuan-tuan, saya tak kata baik, tapi kita tengok ehsan Perancis, kita tengok ehsan Perancis, kita tengok ehsan Greece, ehsan Itali dan ehsan daripada Belanda ke atas orang Syria. Syria ni patut dia dah halau balik. Pasal Syria dah aman. Sebab dia orang ni adalah negara-negara yang menandatangani UNHCR. Apa dia negara yang menandatangani UNHCR? Sama ada mereka menandatangani piagam 1951 ataupun protokol 1967. Kita tak tanda tangan. Apa dia sebut? Kalau aman, kena balik. Syria dah aman. Apabila naiknya Ahmad Ashara sebagai Perdana Menteri, Presiden Syria. Syria dah kira tamat perang lah. Syria dah jadi Syria yang ada sekarang. Dah diterima semula di PBB, sekatan ke atas dia dah dilantik, ekonomi dia dah dibuka. Jadi sepatutnya 2.3 juta pelarian Syria yang berada di Turki dihalau balik. 1.3 juta pelarian Syria yang berselerak di 4 negara Eropah dihalau balik. Tapi Perancis tak halau. Sebab dia kata walaupun Ahmad Ashara dah nak masuk 2 tahun ambil alih Syria belum bersedia untuk menerima pelarian ni balik. Sebab pelarian ni balik, rumah dia belum tentu ada. Keterjaminan hidup dia belum tentu ada, maka mereka tahan lagi, mereka benarkan lagi mereka duduk, tempoh mereka duduk di Eropah kerana mereka dah menjadi pekerja di Eropah. Mereka ada kedai, mereka ada perniagaan, mereka menjadi buruh. Jadi negara ni tak halau dia balik. Walaupun kalau ikut undang-undang, semua negara UNHCR dah boleh halau. Balik, tak peduli dah. Kamu tak kira apa kamu jadi. Sebab negara kamu telah diisiarkan sebagai bebas perang. Jadi daripada Ahmad Ashara ambil alih pada bulan 11. 2024 Ahmad Ashara ambil alih bulan 11 2024. Ni nak masuk 2 tahun dah. Kenapa negara-negara barat yang menandatangani UNHCR tak halau orang Syria balik? Sebab dia tunggu pula. Bukan saja berhenti perang, kebersediaan mereka nak balik. Bolehkah mereka balik sekarang? Jadi kerana orang Syria yang berada di tanah-tanah negara Eropah yang mereka tumpang ni belum lagi bersedia boleh balik kerana mereka bagi tahu tiada jaminan mereka akan ada rumah, tiada jaminan mereka akan dapat tanah dan nak memulakan hidup baru. Dan ekonomi di Syria pun tumbuh dengan perlahan.
maka Eropah bersetuju untuk membenarkan lagi ruang pada mereka. Cuma mereka kena bersedia sekarang. Yang mana meniaga kena mula kumpul duit untuk keluar apabila permit mereka ditarik. Bukan permit, kad UNHCR mereka ditarik balik. Jadi kena cari satu jalan yang mana saya bagi tahu kata, kalau saya tanamkan kebencian kepada tuan-tuan untuk marah turis Rohingya, apa yang tuan-tuan boleh buat? Tidur malam jadi sakit, kebencian merebak, saya mungkin dapat ramai lah kot orang follow saya sebab ternampak memenuhi aspirasi rakyat Malaysia yang benci Rohingya. Tapi masalah dia, kebencian tu boleh selesai masalah tak? Kebencian tu satu idea tak? Memanglah polis buat operasi, so kita pergi buat berita polis buat operasi, mereka balik atau tidak? Dia seperti teori menekan balon kan. Dulu saya, pada tahun saya jadi penerbit edisi siasat. Apa masalah berlaku di antara polis Selangor dan polis Kuala Lumpur? Dia panggil sebagai teori tekanan balon. Ni balon, okay, kita buatlah. Saya bagi, bila edisi siasat ni dedah, banyak mesin kuda dekat Kuala Lumpur, banyak rumah urut dekat Kuala Lumpur kan. Dia jadi tekan balon, polis pun buatlah operasi di Kuala Lumpur. Tekan belah sini, balon Selangor akan berkembang. Berarti mesin kuda yang sama pula pergi dekat Selangor. Mesin kuda yang sama juga, pelacur yang sama, rumah urut sama pergi Selangor, dia pindah je. Penuh pula di Taipan, USJ. Penuh pula dekat Kelang. Maka lepas tu polis Selangor pula buat operasi sebab edisi siasat banyak sangat datang. Pro kita tekan, dia kembung balik di Kuala Lumpur. Menjadikan kaedah saya boleh jelaskan pada tuan-tuan, sama saja. Sebab dia ada lagi dalam negara kita. Kita boleh tunjuklah bangga, saya pergi besok pasar Selayang, tiba-tiba polis ras pasar Selayang. Dia tak menyelesaikan masalah, dia menyebabkan orang ni berpindah-pindah. Yang kita nak adalah satu penyelesaian yang boleh menjadikan satu idea jangka panjang. Sekarang kita boleh tebas, kita tebas dia dekat sebelah pantai barat. Dia nak pergi mana tuan-tuan? Dia tak boleh balik ke memang dia pergi, esok dia Pahang lah pula. Orang Pahang lah pula menanggung. Orang Pahang tebas dia. Lari orang Johor pula menanggung. Sebab dia nak pergi mana? Sebab dia masih lagi berkitar. Sebab tu saya katakan, ramai orang mengatakan bila dia pergi dedahkan, dia berjoget-joget apa semua ni, ada kesan dia. Barulah pihak penguasa buat kerja. Betul pihak penguasa buat kerja. Tapi selesai ni dia pergi Pandan. Selesai di Pandan, dia lari pula masuk ke Selangor. Dia pergi dan berpusing seluruh sama. Sebab kita tak mencari penyelesaian yang tuntas. Sebab tu dia panggil. Ada yang dipanggil sebagai, apa yang dipanggil sebagai penyelesaian sensasi. Operasi kan. Dia ada penyelesaian yang tuntas. Sebab tu saya masih lagi kata dalam isu Rohingya ni. Adalah habis pilihan raya ni. Masa bertenang saya akan jumpa juga. Usahakan juga untuk buat libat urus dengan Menteri Dalam Negeri. YB Saifuddin. Untuk menyatakan pandangan saya secara berdepan dengan dia. Mungkin video-video saya yang keluar tu pun biasalah. Siusa politik, siusa kerja ni bila menteri tanya semua okey bos. Biasa ni bos. Daripada 5 tahun dah, 10 tahun dah bos. Dia orang nak buat kacau tentang pasal borong ni. Lepas tu datang pula penjawat awam kan. Yang dah bertukar-tukar menteri kan. Daripada dia grade 44 pun dia hadapi Rohingya sampai sekarang dia jadi KSU. Dia mau cakap lah. 30 tahun lah YB. Tak buat tak tahu je. Ini benda semua sama. Sebab tak ada datang idea baru. Maka benda yang perlu kita buat adalah menyelaraskan benda ni. Dia tak jadi seperti mana 30 tahun kita lihat perkara yang sama. Dulu ni gagah lah sebab saya bagi tahu pada tuan-tuan. Orang Rohingya ni disayangi kerana dikasihani. Sekarang dah timbul lah ulasan kenapa mereka tak berperang, kenapa mereka tak balik berperang. Sebab semua orang tak tahu ketika mereka diserang. Sama seperti orang Palestin, mereka tidak memiliki persenjataan. Arakan adalah wilayah yang tidak memiliki gerakan persenjataan. Dia tak sama dengan orang-orang Kachin, orang Chin, orang Karen, orang suku Chan yang dah memang nakkan gerakan pemisah sejak zaman 1974. Sebab Myanmar ni merdeka 1946, 1974 berlaku revolusi di mana kerajaan tentera ambil alih dan hilanglah sistem demokrasi. Sejak tu wilayah-wilayah Kachin, wilayah Chin, wilayah Karen dan wilayah Chan ni menuntut kemerdekaan. Tapi Arakan ni dia tak tuntut sebab orang Bangladesh, orang-orang Rohingya tidak diterima sebagai warga negara. Bila sampai tahun 2000-an, tanah di kawasan mereka ni subur dan pertumbuhan penduduk di kawasan Arakan ni jadi tinggi. Rakhine sebutan dalam bahasa Inggeris, Arakan sebutan Islam. Kenapa saya sebut sebutan Islam? Kerana Kesultanan Islam Arakan ni muncul pada abad yang ke-14. Dia ada sejarah orang Islam ni adalah telah tinggal di Arakan dan membentuk kesultanan dia sendiri sebelum kesultanan ini hilang. Dan kemudian bila dia orang tak dapat warga negara, sampai pada satu keadaan di mana sentimen anti-Islam sangat kuat. Di Myanmar, orang-orang ni dibunuh dan dihalau keluar. Jadi tak timbul soalan kenapa mereka meninggalkan tanah air tanpa persenjataan. Kerana sejarah yang panjang ni kedudukan dia tak sama seperti Kachin, tak sama seperti orang Chin, tak sama seperti orang Chan dan tak sama seperti orang Karen. Di mana orang Karen ni daripada tahun-tahun 74 bila saja junta tentera menjatuhkan sistem demokrasi yang ada di Myanmar, mereka dah tubuh gerakan bersenjata, dah teratur dan mereka ada negara penyokong.
yang mana berjuang di bawah sosialis ketika China mempunyai kuasa komunis China mempunyai banyak campur tangan kan. Dia campur tangan juga dengan membantu. Ketika tu saya jelaskan pada tuan-tuan. Jadi untuk faham, taklah semudah kita menyebarkan kebencian. Dan kemudian kita kata, senang je untuk sebarkan kebencian. Kita boleh berlindung. Sebenarnya kita nak konten je. Tapi kita boleh berlindung. Inilah tanggungjawab. Kita boleh berlindung. Ini adalah untuk menyelamatkan penduduk tempatan. Kita boleh lindung dengan semua kata-kata yang baik. Tetapi untuk berlindung dengan kata-kata yang baik dan memindah satu daya tak berlawan kepada orang lain, dia jadi unfair. Dia jadi unfair. Dia jadi unfair. Macam saya sekarang, kalau betul-betul saya berani adalah saya akan lawan kenyataan dengan Komeng. Saya tunggu je kalau dia ulang. Ni dia akan ulang dengan mengatakan bahawa semua kampung-kampung Cina, sekiranya parti dia menang lah, semua kampung-kampung Cina di Johor akan disenaraikan sebagai kampung warisan. Dulu kita dah lawan dah sekali. Bila dia sebut kampung warisan, dia nak dijadikan sebagai kampung UNESCO. Kita tunggu kenyataan tu jelas dan lengkap je. Kita akan bagi warning sekali lagi. Jangan sekali kamu cuba-cuba untuk menjadikan kampung perpindahan Cina yang dilaksanakan zaman British dan kamu nak pastikan tanah tu tak diambil balik oleh pihak berkuasa tempatan di bawah pendudukan 100 tahun, kamu nak jadikan dia kampung warisan sebagai untouchable. Kamu nak jadikan dia sebagai sebuah wilayah Cina kekal. Sedangkan orang Melayu dalam kampung baru kami kena keluar. Waktu kami ada kampung setinggan di Jelatik, kami kena keluar. Kampung setinggan kami di semua kampung pasir, kami keluar. Sebab orang Melayu keluar daripada kampung setinggan kerana memenuhi apa yang dipanggil sebagai Akta PBT, di mana tanah setinggan ni bukan milik tetap orang Melayu. Tapi tak bolehlah kamu nak menjadikan sentimen, nak dapatkan kuasa pengundi Cina dan membina apa yang dipanggil sebagai empire kecinaan kamu dalam DAP. Kamu mengugut dan kamu menawarkan kepada orang Cina bahawa wilayah mereka yang dibentuk oleh British tahun 48 akan dijadikan wilayah kekal. Kamu mencederakan perasaan orang Melayu. Kita tak akan benarkan. Sebab kita kata orang Melayu juga berkorban banyak dengan memberi laluan kepada pembangunan. Walaupun kami boleh mengatakan bahawa walaupun kami setinggan dan memugar Kuala Lumpur, tapi kerana Kuala Lumpur memerlukan lebuh raya, ramai orang Melayu meninggalkan kampung Jelatik untuk membolehkan lebuh raya. Kerana rupa kepadatnya penduduk dan kemudiannya kerajaan nak naikkan lebih banyak rumah-rumah pangsa ataupun pangsa puri tinggi. Orang Melayu tinggalkan semua. Kampung-kampung lindungan, kampung Medan, semua kita tinggal. Berarti orang Melayu telah berkorban. Walaupun dia tuan tanah. Tuan tanah dalam isteri kata tak bolehkah dipindah perlembagaan dengan mengatakan kampung-kampung Melayu yang diduduki oleh setinggan Melayu ni boleh dijadikan kampung kekal. Kerana orang Melayu dah tinggal di sana selama 40 tahun, 50 tahun. Cubadak Ulu dah tinggal dalam peta je. Tanya orang Kuala Lumpur, tanya Cubadak pun anak saya dah tak tahu dah apa Cubadak. Dia pun tak pernah dengar. Jadi tak adil untuk kamu membuat satu keputusan dengan menawarkan kepada orang Cina untuk menyokong parti kamu dengan membentuk satu apa dipanggil sebagai teori kecinaan dengan mengatakan wilayah orang Cina kampung baru ni yang dibina pada zaman era pemisahan komunis tu sebagai tempat yang kamu nak jadikan sebagai tempat kekal. Sedangkan orang Melayu dalam tanah air dia berpindah ganda. Kerana tanah dia, tempat tanah yang dia tinggal tu nak dijadikan lebuh raya, tanah yang ditinggalkan tu nak jadikan hospital, tanah yang ditinggalkan nak dijadi macam-macam. Maka orang Melayu ni sentiasa terpaksa memberikan. Kerana dia sedar dia menjadi sebahagian daripada orang yang menyertai pembangunan. Besok pergi menari kat depan kampung-kampung baru Cina di Johor. Buat konten tengok. Ada berani? Ada yang mengatakan itulah kampung yang disebut oleh Ngah Komeng. Selaku Menteri PBT, dia nak gunakan kuasa dia untuk menjadikan kampung tersebut sebagai kampung warisan. Saya tunggu penuh je laporan ni. Saya akan keluarkan video. Sebab saya terbaca hari ni dia baru bucap dalam satu kempen pilihan raya. Dia dah ulang 2 kali. Dulu video saya masih ada lagi. Saya dah tegur sekali dengan nada yang baik. Bahawa janganlah kamu meminta sesuatu yang sebenarnya berlebihan. Ketika orang Melayu masih boleh bersabar, dia akan berkata sabar. Sebab orang Melayu ni ada 2 perkataannya. Sama ada dia sabar atau dia hilang sabar. Okey. Bel itu. Saya tengok sekejap. Seno tu Rohingya ni. Pay account je. Itu saya jelaskan kalau kita betul-betul nak bercakap tentang perjuangan yang dah 100 tahun dulu British bagi. Kita ni ada banyak benda yang mencederakan kita. Waktu British tinggalkan kita, kebanyakan orang-orang bukan Melayu diberi tanah yang sangat luas oleh British dalam geran tanah. Yang mana apabila merdeka kita nak ambil balik tak boleh tanah tersebut kerana digerankan oleh British. Tapi kampung Melayu ni, kampung Cina ni, kampung baru Cina ni ada had dia.
Jadi nak berlindung di bawah kampung warisan, kemudian menggunakan UNESCO untuk menjadikan dia tak boleh diusir. Berarti kamu telah menggunakan satu privilege ataupun satu kaedah untuk membolehkan orang Cina tidak dipindahkan di atas tanah sementara yang disediakan zaman British oleh penjajah. Yang tempoh dia perlu berubah seperti mana orang Melayu menyerahkan banyak juga kepentingan mereka untuk membolehkan negara ni maju. Kamu tak mau serahkan untuk membolehkan sentimen penguasaan kamu ke atas tanah-tanah ni kekal. Tak mungkinlah orang Melayu akan beralah. Esok yang mana tadi yang kata say no to Rohingya tu connect lah pasal hashtag. Say no to Kampung Baru Cina.